Parent yang ada anak sekolah menengah, saya dah cakap banyak kali dah, kalau anak masih lagi lemah dalam matematik, bukan sebab silibus tinggi. Kalau silibus tinggi, anak orang lain boleh je meningkat. Kenapa anak kita tak boleh meningkat? Punca kenapa ialah asas dia yang tak cukup kuat. Mari sini saya tunjuk. Contohnya macam ni Contohnya kalau anak tingkatan berapa? Contoh kalau anak tingkatan 2 anak tingkatan 2. So anak tingkatan 2, contohnya kalau dia nak faham bab 13 ni, bab terakhir ni, kebangkalan mudah ni, dia kena faham dulu bab yang atas ni, rumus algebra, kemudian pemfaktoran pecahan algebra. Dia kena faham dulu bab ni, bab 2, bab 3. Nak faham bab 2, bab 3 ni pula, kena pula faham yang bab daripada tingkatan 1 dulu, iaitu bab persamaan linear, ketasamaan linear, ungkapan algebra. Bab-bab ni lah yang dia kena kuasai dulu. Jadi kalau dia belajar tingkatan 2 punya saja, dia tak belajar, dia tak baiki balik asas, dia susah nak faham. Sebab tu kami di Mathscast, kita dah perkenalkan dah. Tengok kat sini, saya dah buat dah. So di Mathscast, kita ada satu program nama dia MPC. Program intensif. Program ni kita fokus kepada 3 benda. Yang pertama, kita akan fokus kepada baiki asas. Ulang balik. Maksudnya dia ulang balik silibus tingkatan 1 tu. Kemudian dia akan belajar silibus 1 bulan lebih awal. So ini adalah silibus semasa lah. Kalau tingkatan 2, kita akan belajar kat sini. Silibus tingkatan 2 punya. Lepas tu kita ada satu lagi last yang best ialah teknik menjawab biasa. Inilah cara untuk naikkan result. Sebab tu pelajar di Mathscast ramai yang naikkan result sebab kita fokus pada 3 benda ni. Jadi kalau anak perempuan pun nak result naik dengan cepat 2-3 bulan, kita dah nampak dah pattern peningkatan, klik link yang saya sudah sediakan kat bawah ni. InsyaAllah pasti berbaloi.